guys. Guys, korang nak tahu tak? Ada seorang budak perempuan ni, dia sembahyang dengan berdoa dekat syaitan. Okey, benda ni terjadi dekat Mexico pada tahun 2005. Budak perempuan ni memang tak pernah sembahyang dan berdoa dekat Tuhan. Dia hanya sembahyang dan berdoa dekat syaitan je. Dia akan berdoa untuk mak ayah dia, lepas tu dia berdoa untuk keluarga dia. Tapi akhir doa tu, dia akan sebut nama syaitan. Nama syaitan yang disebut tu Lucifer. Alah, biasalah dekat barat kan, memang diorang macam syaitan, diorang akan panggil Lucifer. Biasalah tu. So nak pendekkan masa, lama kelamaan tiba-tiba mak dia dengar anak dia tengah berdoa, tapi berdoa dekat syaitan. Mak dia pun terus masuk dalam bilik tu. Lepas tu dia tegurlah anak dia. Dia cakap kat anak dia, kenapa nak berdoa dekat syaitan bagai? Lepas tu anak dia jawab, anak dia cakap, saya berdoa dekat syaitan sebab semua orang berdoa dekat Tuhan, tak ada siapa pun nak berdoa dekat syaitan. Lepas tu mak dia marahlah dia kan. Mak dia terus tegur dia. Mak dia cakap, kena doa dekat Tuhan, bukan dekat syaitan. Tapi anak dia tak nak dengar. Lepas tu, lepas kejadian tu, pada satu hari, tiba-tiba budak perempuan tu mati. So masa budak perempuan ni mati, mestilah mak dia semua menangis kan, keluarga dia semua menangis. Tapi tiba-tiba ada seorang lelaki ni, dia datang dekat mak dia. Bila dah sampai dekat mak dia, lelaki tu terus cakap dekat mak dia, untuk kos pengebumian hari ini semua, nanti kos ni semua bagi tahu saya ya, biar saya yang bayar. Lepas tu mak dia pelik lah kan. Mak dia cakap dekat lelaki tu, kenapa awak nak bayar semua pula? Awak siapa? Lepas tu lelaki tu cakap, saya bayar untuk anak awak ni sebab hanya anak awak saja yang berdoa dekat saya. Serius lah? Yang peliknya, dia punya badan semua macam manusia, memang macam kita. Lepas tu masa nak sign agreement untuk lelaki tu bayar semua kos pengebumian tu, lelaki tu nak sign lah kan, tanda tangan kan. Tiba-tiba masa dia tanda tangan tu, hanya huruf L. L tu maksudnya apa? Bagi diorang Lucifer. Uish, pelik kan? Tapi korang kena ingat, tindakan perempuan tu memang salah. Mana boleh kita berdoa dan sembahyang dekat syaitan? Kita hanya berdoa dan sembahyang dekat Tuhan je. Tapi bila fikir balik, memang macam pelik juga. Tapi tak apalah, kita tak payah macam nak fikir sangat, tak payah nak taksub sangat, kita buat dengar je. Tapi korang semua kena ingat, dalam berfoya-foya, ilmu jangan tinggal dan solat jangan tinggal.